Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Isma Amal Farid, kru TVSS anda. Hari ini kami berada di Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur 2026. PBAKL 2026 diadakan di World Trade Center Kuala Lumpur bermula 29 Mei hingga 7 Jun 2026. Ribuan buku diskaun menarik, sesi bersama penulis dan pelbagai aktiviti interaktif. Kru TVPSS SKGBSR berpeluang mengadakan liputan pada hari ke-8 iaitu Jumaat 5 Jun 2026. Hai semua, saya Saidah. Hari ini saya dapat melihat ramai murid dan keluarga mereka mengunjungi pesta buku ini. Mereka kelihatan teruja memilih buku-buku yang diminati. Terdapat banyak reruai pameran yang menawarkan buku cerita, buku pengetahuan, komik dan pelbagai bahan bacaan yang menarik. Membaca adalah amalan yang sangat baik kerana melalui bacaan kita dapat meningkatkan ilmu dan pengetahuan. Buku juga membantu kita meningkatkan kemahiran bahasa serta mengembangkan imajinasi. Promosi buku dengan harga yang sangat berpatutan dan tawaran hebat bermula dengan harga RM1, RM5 serta beli satu percuma satu. Banyak syarikat penerbitan besar seperti Dewan Bahasa dan Pustaka, kedai buku popular, Popular Bookstore, Sasbadi Bling serta anak Muslim yang turut serta dalam PBAKL kali ini. Pelbagai genre, buku seperti komik kanak-kanak, novel dan cerpen, buku pendidikan dan peperiksaan, buku Islamik dan bermacam-macam lagi. Saya bersama Sumi Azul. Kami sempat bergambar dengan ikon-ikon hebat dan selebriti seperti Sumi Azil, Datuk Dr. Ashraf Wajidi serta Imuda. Terima kasih. Saya Isma Amal dan saya Saidah melaporkan untuk TVPSS SKGBSR membaca Jabatan Ilmu sahabat sepanjang hayat. Download episode kali ini. Jumpa lagi. Bye.